Sunyi jalani, rasa tenang je hati. Hai semua, lama betul tak jumpa no. Kadang-kadang hidup kita ni terentisat. Kami menyepi ni pun bukan sebab apa, sebab sibuk dengan daily life. Tapi hari ni kami mai balik dah dengan video yang baru. Thanks untuk hampa yang masih setia. Kali ni kami mai dari Terengganu, on the way balik dari rumah kenduri kawan. Kami ikut jalan timur barat. Jalan memang jauh, tapi view dia awesome. Rasa tenang je. So, slow-slow kita enjoy the journey. Kami singgah sat kat hentian R&R Titiwangsa. Siapa lalu kot ni mesti singgah. Tempat ni memang famous sebab terletak atas kawasan Banjaran. Udara sini sejuk dan nyaman. View pula hijau je keliling. Elok sangat untuk rehatkan badan lepas drive jauh. Hentian R&R Titiwangsa ni terletak di tengah-tengah antara Gerik Perak dengan Jeli Kelantan. Banyak kemudahan yang disediakan untuk hampa. Contohnya ada medan selera, toilet, surau dan juga tempat rehat. Lepas singgah sat kat hentian R&R Titiwangsa tu, nak bagi badan rasa lega sikit lah. Driving siang-siang ni panas tu terasa. Bila dah okey sikit, kami sambung drive balik. Masa dalam perjalanan balik tu, kami nampak satu gunung belah kanan jalan. So kami decide nak singgah. Di sini terdapat sebuah gunung yang bernama Gunung Reng. Gunung Reng ni adalah gunung batu kapuk yang terletak di Kampung Gunung, Jeli Kelantan. Terletak kira-kira 15 km dari Pekan Jeli. Tinggi gunung ni lebih kurang 300 meter dari arah laut. Ada lebih kurang 69 gua terbentuk, termasuk 29 gua yang boleh kita lalu keliling gunung. Ada legenda tentang Gunung Reng ni. Dulu, tapak asal gunung ni dikenali sebagai Kampung Tala yang dibuka oleh Tok Taduh dari keturunan Jawa kira-kira 1400 tahun lalu. Kononnya dulu, penduduk Kampung Tala ni buat pertunjukan melagakan kucing dan anjing di atas bumbung rumah. Perkara ni menjadi kemukaan Tuhan sampai terjadinya ribut taufan yang menyebabkan kampung tu diserkup satu batu yang besar dan lenyap sama sekali. Lalu terbentuklah Gunung Reng.
Selain cerita mitos tu, ada juga yang percaya asal usul Gunung Reng ni berpunca daripada seketui batu besar dari hulu Sungai Reng di negeri Perak yang dipindahkan ke Kampung Tala. Gunung Reng dinamakan sempena nama Sungai Cetek yang mengalir di tepi gunung tu, iaitu Sungai Reng. Di awal perjalanan, ada tangga disediakan untuk pengunjung masuk ke dalam. Gua ni agak tinggi dan luas. Ada banyak gua-gua kecil. Ada juga batu-batu yang unik area tu. Kononnya ada hikayat tersendiri, antaranya tempat betapa pembesar dulu. Gunung Reng ni mungkin tak gah macam gunung-gunung lain, tapi dia ada cerita tersendiri. Jom ikut kami naik sama-sama, tengok apa yang ada ke atas sana. Hampa tahu tak, mengikut legenda, sejarah Gunung Reng ni pernah menjadi tempat tinggal Puteri Sakdung. Tapi Puteri Sakdung dia tak berkenan nak tinggal duduk lama kat situ sebab tabiat masyarakat kampung yang tak bagi balik peralatan yang dia pinjam. Jadi dia dah kecewa, Puteri Sakdung bawa diri ke Gua Ayam di Gua Musang. Dalam Gunung Reng ni ada beberapa gua kecil seakan-akan bilik, macam Gua Badak, Gua Payung, Gua Kaca, Gua Rimau dan Gua Batak. Pintu besar Gunung Reng tu ialah Gua Payung yang merupakan laluan utama ke bilik-bilik atau gua-gua lain, anjung gunung hingga ke puncak.
Some things I never thought I needed. Some things I never thought I'd have. As if they are too hard to believe. Buat hampa yang nak mai sini dengan family, hampa boleh bercamping sambil menikmati pemandangan gunung yang cantik. Di Gunung Reng ni, ada dipersediakan dengan banyak kemudahan asas. Selain dari kedai makan, ada juga tandas awam dan tempat untuk hampa bercamping. Exactly what you say. There will be nothing to get over if I just let it slip away. So I guess I'm right. Yet another close call from my eyes. Some days I think of what I had then. Some days I want them again. Kalau hampa mai sini, jagalah kebersihan sama-sama. Jaga adab, jangan rosakkan apa yang ada. Kita mai ni, kita pinjam ketenangan tu saja. Biarlah orang yang lepas kita pun dapat rasa benda yang sama. Jadi, kalau apa yang kita bawa mai tu, kita bawalah balik. Janganlah buang sampah rata-rata. Waste my time. Never really knew how, but it was a close one. So I guess I'll try. Yet another close call from my eyes. Some things I never thought I needed. Some things I never thought I'd have. As if they are
too hard to believe in. Moment I ever called her mine, I knew exactly what I was calling. I knew exactly what to say. There will be nothing to get over if I just let it slip away. So I guess I'll try yet another close call from my heart. Dipendekkan cerita, Gunung Reng ni cuma singgah sat saja dalam hidup kami. Banyak lagi tempat di dalam Malaysia ni yang belum sempat kami jelajah, belum sempat kami faham dan mungkin belum sempat kami jaga sebaiknya. Dalam sunyi perjalanan ni, kami cuma mampu berdoa, moga tanah air ni pulih dari segala luka yang melanda. Moga Malaysia terus bertahan walau perlahan, walau letih, dan semoga Malaysia kembali tenang, kembali kuat dan terus jadi rumah untuk kita semua. Terima kasih sebab sudi layan video ni sampai habis. Kalau hampa suka, tolonglah subscribe, like, share dan komen. Bye.